Saat untuk bangkit dah tiba. Adalah perkara biasa untuk hidup dalam keadaan yang aman. Sebagai contoh, walaupun di dalam hidup terdapat perkara yang pelik dan luar biasa, tapi kebanyakan orang menganggap itu bukan urusan mereka. Tapi bila realiti ada di depan mereka, semuanya dianggap palsu. Bising lah, tahulah awak nak beli minyak. Apa awak cakap tadi? Selamat datang, Cik. Hey, awak nak tipu saya ya? Banyak mana minyak yang awak nak isi dalam tangki lori saya ni? Ini dah lebih dari muatan tangkinya. Tak ada lah, Cik. Gelombang gegaran dikesan. Ada kebocoran tak? Apa benda tu? Ini Knight Rider. Sasaran dah hampir. Di sini CIC. Serangan tahap C3. Strategi bermula. Apa tu? Seperti dirancang, sasaran masuk ke titik penghamburan. Tiada tindak balas. Amaran peringkat kedua dibatalkan. Baiklah. Kita akan lakukan tindakan akhir.
Kita serang dia. Sasaran dah musnah. Operasi tamat. Kejap lagi, kumpulan penyelenggara akan tiba. Apa kesannya pada manusia? Tak perlu bimbang. Lepas ni MP akan membersihkan semuanya. Kita balik. Makhluk asing spesies baru. Sama macam lintah, 95% daripadanya adalah terdiri dari cecair. Makhluk ni sangat suka pada etanol. Bukankah itu kandungan dalam arak? Saya benci pada benda yang memabukkan. Dalam petrol pun ada, sebab itulah ia serang stesen minyak. Dan menelan manusia. Makhluk asing tetap makhluk asing. Sama saja. Naib Komander, saya dengar ada ganjaran yang sedang menanti kita. Habis tu kenapa? Kenapa? Ada apa-apa ke? Tak ada apa-apa. Ada orang dijumpai. Kita mulakan operasi menyelamat. Nampaknya cuaca semakin buruk. Kita tengok dulu keadaan angin. Kita cuba. Sikit aja lagi. Kenapa tu, Kumon? Cepat betulkan kedudukan awak. Siapa pun boleh buat silap. Tak boleh elak. Betul tu. Lagipun kan semua orang dapat diselamatkan. Naib Komander for kami yang tukarkan saya. Oh, begitu. Saya suka dengan kerja ni. Tapi ia tak sesuai dengan saya. Come on. Ini ada surat untuk awak. Itu tak mungkin. Surat pemberhentian, kan? Tapi akhirnya bukan itu kan? Surat arahan pemeriksaan tubuh badan. Ingatkan apa? Dia arah buat pemeriksaan semula selepas menjalani pemeriksaan rutin. Pemeriksaan semula? Dalam pekerjaan kami, penjagaan kesihatan adalah sangat penting. Saya faham. Awak tahu tak? Baik singa, gajah maupun zirafah, setiap binatang yang awak lukis mesti bersama ahli keluarga mereka. Ini adalah tema tesis di universiti. Gambar sebuah keluarga. Gambar sebuah keluarga? Ya. Satu hari nanti saya nak kenal keluarga awak.
Tak ada apa-apa maksud yang tersirat. Cuma lebih baik kalau dapat mengenali keluarga awak. Baik, saya fikirkan dulu. Betul ke? Seronoknya. Saya kena pergi sekarang. Nak buat pemeriksaan kesihatan. Jumpa lagi. Hati-hati ya. Waktu dan tempatnya betul. Tapi takkanlah pula macam ni. Kazuki Kumon, pegawai polis kan? Ya. Nama saya Matsunaga. Sila ikut saya. Mari masuk. Nanti. Nak ke mana? Apa ni? Apa awak nak buat ni? Buat sementara. Sila pakai ini. Sila pakai. Sekarang, awak boleh buka mata. Fail nombor 107. Pemberitahuan sebelum pemeriksaan. Plus 73. Objek tertutup dari K02 hingga K55. Faktor R7. Penentuan. Daya ketahanan. Plus 87. Apa ni? Ada apa-apa ke? Ikatan tu ketat sangat. Bukan itu yang saya tanya. Awak semua ni, siapa sebenarnya? Kat mana tempat ni? Tak perlu bimbang. Kejap lagi pemeriksaan akan selesai. Pemeriksaan apa? Awak nak buat apa ni? Seorang pekerja stesen minyak, Tadachi Ibata yang hilang seminggu yang lalu, masih belum dapat dikesan dan menurut pihak polis, dia mungkin terlibat dalam satu insiden. Pihak polis sedang mendapatkan lebih banyak maklumat dari orang ramai. Boleh saya masuk? Awak lagi? Terima kasih. Mungkin awak dah tahu dari ketua awak, Encik Kumon. Awak ditukarkan ke unit lain mulai dari hari ini. Inilah suratnya. TLT? Tilto. Ia adalah satu biro di peringkat global, bertujuan untuk mengekalkan keamanan dunia. Dan awak telah terpilih untuk menjadi salah seorang anggota operasi gerakan. Telah terpilih? Ia pertubuhan yang kuat. Terdiri daripada mereka yang elit dan pelbagai bidang kerja, bukan dari pasukan polis saja. Pekerjaan yang berbaloi. Apa dia benda ni? Alat pandu arah. Amat canggih. Gunakannya sebagai alat pandu arah untuk ke tempat kerja baru awak. Tapi satu lagi, pertukaran ini adalah rahsia sulit. Jangan lupa tu. Berhenti dari skuad penyelamat? Cuma bertukar tempat bertugas. Macam berhijrah ke cawangan lain. Oh. Saya terpaksa berangkat pada waktu senja nanti.
Jadi... Kalau pasal temu janji, lain kali ajalah kita aturkan. Macam mana dengan tempat kerja baru awak tu? Sebenarnya... Pertukaran ini adalah rahsia sulit. Kerja kat sana nanti kerja menyelamat orang lagi ke? Mungkin. Kalau begitu baiklah. Kan awak telah memilih pekerjaan ni demi untuk membantu orang lain. Ya. Baiklah. Saya akan telefon lagi. Kumungkun. Ha? Jaga diri baik-baik ya. Boleh tak saya nyanyi itu lagu? Apa? Saya? Gelombang gegaran makhluk asing dikesan di poin 247. Pasukan Knight Rider, siap sedia. Peringkat A, jenis kedua. Knight Rider, siap sedia. Knight Rider, siap sedia. Makin lama makin sunyi pula. Betul ke tempat aku pergi ni? Hello. Mana semua orang pergi? Tinggal begitu aja. Apa yang diharapkan daripada aku? Terdapat satu lagi gelombang. Memang tak silap. Itu ke Mezata? Jangan putus asa. Mungkin ke mimpi? Tak mungkin ini benar-benar berlaku.
Pihak gelombang semakin menurun. Mana sasaran? Tak nampak pun. Dah menghilang. Selamatkan orang dulu. Baiklah. Apa yang berlaku kat sini? Apa? Saya tanya, apa yang berlaku kat sini? Sebenarnya... Jadi, awak orangnya? Ya. Saya nak bagi awak satu amaran. Lain kali awak kena jaga nyawa awak dengan baik. Inilah kali pertama aku dengan dia. Dan juga berjumpa dengan raksasa perak. Tapi apa yang akan berlaku di masa depan masih belum diketahui lagi.